Salam sejahtera, Puan Anis. Saya Aulia daripada Mesta TV. Selamat datang ke Mesta TV. Boleh Puan perkenalkan diri Puan serta tugas di AADK? Okay, terima kasih adik Aulia. Saya Nur Anissa binti Mairudin, iaitu selaku Ketua Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam AADK Daerah Manjung. Okey, kalau kata tugas saya di AADK Daerah Manjung lebih kepada untuk menyebarluaskan kesedaran awam berkenaan dengan penyalahgunaan dadah. Okey, baiklah. Saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan. Boleh saya menanyakan soalan? Boleh, tak ada masalah. Baiklah, saya ingin bertanyakan. Sebenarnya kan, apa itu dadah, ya Puan? Sebenarnya apa itu dadah? Ya. Anak-anak nak tahu kan? Kata anak-anak nak tahu apa itu dadah, bahaya dadah. Semuanya kita dah biasa digembar-gemburkan dengan dadah berbahaya. Tapi kita tak tahu apa itu dadah. Dadah ialah bahan yang boleh mengubah cara otak dan badan kita berfungsi. Jika disalahgunakan, ia boleh merosakkan kesihatan, boleh menjejaskan pelajaran dan masa depan seseorang. Bahaya juga dadah ni Baik, mengapa murid sekolah perlu belajar tentang dadah sejak kecil lagi? Okey anak, kalau kata AADK menyebarluaskan maklumat penyalahgunaan dadah ini dari peringkat awal sekolah rendah sehinggalah ke dewasa lah, sampai ke umur warga emas. Kita tetap menyebarkan juga maklumat ni di peringkat sekolah. Kita memberi pendedahan supaya anak-anak tahu cara untuk melindungi diri, berani untuk berkata tidak kepada dadah tersebut. Sebab kita tahu di luar sana pelawaan dan penawaran kepada dadah ini sangat tinggi. Jadi anak-anak dilatih supaya untuk berani berkata tidak. Baiklah, saya ingin menanyakan pendapat Puan. Pada pendapat Puan, mengapa ada remaja yang terjebak dengan dadah? Kenapa remaja terjebak dengan penagihan dadah? Benda yang simple saja, iaitu anak-anak ni mudah terpengaruh kepada ajakan rakan. Kerana dia punya perasaan ingin mencuba, perasaan ingin tahu. Jadi antara info yang kita beritahu tersebut sebelum ini, dia akan jadi lupa dan membuatkan dia perasaan ingin tahu tu lebih tinggi daripada rasa bahaya tersebut. Baiklah. Jika ada orang yang mengajak kita untuk mencuba sesuatu yang mencurigakan, apa yang kita perlu lakukan? Anak-anak, sebagaimana saya beritahu sebelum ini, cuba untuk berani berkata tidak dan tinggalkan tempat tersebut. Sekiranya boleh, maklumkan kepada ibu bapa, maklumkan kepada guru sekiranya ada benda-benda yang tak seperti yang kita ingini berlaku di kehidupan kita. Rasanya kan, apakah aktiviti yang boleh membantu murid di sekolah untuk menjauhi dadah? Sebagaimana sedia maklum, pihak sekolah ada menyediakan aktiviti yang berfaedah seperti mana aktiviti sukan, pengakap, kelab, seni ataupun program sukarelawan. Jadi adik-adik boleh menyertai aktiviti-aktiviti tersebut sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah, sama ada seperti taekwondo, silat. Jadi masa lapang adik-adik semua akan terisi dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah. Banyak juga aktiviti kita boleh lakukan Pernah tak Puan melihat perubahan positif dalam diri seseorang selepas mendapat bantuan? Ya, saya boleh katakan ada peningkatan daripada segi kehidupan. Sebelum ini mereka menjalani kehidupan yang teruk di lorong-lorong, di tempat-tempat pos penagihan. Apabila telah mendapat perintah daripada mahkamah dan di bawah jagaan AADK, mereka berjaya dipulihkan, berjaya dibawa kembali hidup dalam masyarakat. Wah, hebatnya. Akhir sekali, apakah pesanan Puan kepada semua murid di Malaysia? Okey, pesanan saya kepada anak-anak dan murid-murid sekalian, sayangi diri, pilih kawan yang baik dengan nasihat ibu bapa dan juga guru. Serta jangan sekali mencuba dadah. Masa depan anda sangat berharga. Berani untuk berkata, dadah tak payah tak nak. Dadah tak payah tak nak. Baiklah. Terima kasih kepada pegawai AADK
atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga semua murid sentiasa membuat pilihan yang bijak dan bersama-sama kita katakan tidak kepada dadah. Saya Aulia untuk Mesta TV.